Tuan-puan boleh save video ni kalau info ni bermanfaat. Seperti mana kita maklum, ramai sahaja ejen-ejen yang cuba untuk mengajak kita buat tabungan. Kalau ejen emas cakap simpan emas tu bagus dan tuan-puan berminat, ingat 3 nasihat penting ni. Yang pertama tuan-puan, boleh buat kajian ringkas. Mudah saja, boleh tanya Pakcik Google sebab sudah banyak penulisan di internet tentang pengalaman sebenar penyimpan-penyimpan emas. Dan dari kajian ringkas ni, kita sudah boleh buat gambaran ilmu mana yang betul dan ilmu mana yang salah. Yang kedua tuan-puan, kita mula saja dengan bajet yang kecil. Jangan gopoh tuan-puan letak bajet besar. Sebaliknya, mulakan dengan bajet kecil untuk kita dapat belajar dan timba pengalaman. Di Malaysia tuan-puan, kita boleh mulakan tabungan serendah RM100. Dan saya sarankan, mulakan dulu dengan bajet kecil. Walaupun anda belum betul-betul faham. Supaya anda lebih cepat tangkap bila mana anda belajar. Selagi tak mula tuan-puan, selagi itu kita susah mau faham. Dan yang ketiga tuan-puan, baca buku wang emas. Inilah buku yang paling mudah faham tentang emas. Yang ditulis oleh mentor saya berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Dalam buku ni kita boleh menjimatkan masa on research kita 10 tahun lebih awal. Sebab penulis ini telah ada pengalaman 10 tahun tuan-puan dalam pelaburan dan tabungan emas. So tuan-puan, nak mulakan menabung emas dengan ilmu, pastikan anda dapatkan bantuan daripada dealer yang aktif seperti saya. Dan saya boleh bantu tuan-puan. InsyaAllah. Boleh follow video ni kalau rasakan ia bermanfaat. Belajar sesuatu? Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.